Kak, sebelum ni Kak main buat rotan anak. Untuk sawan sebelum ni memang sawan betul-betul sawan lah. Tarik apa semua kan. Selepas dah buat rotan, dah tukar ubat apa semua, dia jadi dalam berapa masa? Dalam saat dalam berapa saat je? berapa saat? Tapi rutin hari-hari jadilah ataupun kadang-kadang? Lah ni kurang sikit dah. Kurang Tapi bila dia bangun tidur tu, kadang dalam tidur kita tak betul yang apa. Lepas tu hari tu pergi kat hospital, kata kat doktor, "Mai saya nak tunjuk dia yang dia jadi selalu lah." Dia kata, "Mama, ini bukan tarik." Dia kata. Dia kata bukan tarik. Dia macam saya saraf saraf macam tu. Lepas tu yang tarik betul-betul kencang mula-mula yang tu baru tarik. Dulu dia jadi tarik tu lah. Dia tak dia tarik ni kadang-kadang Jatuh Lah ni tak ada dah lah. Alhamdulillah. Yang apa ni jatuh ni empat gigi. Untuk apa yang dia? Itulah dia macam bila dia jadi, saya pegang lalu macam baru ni dia tersembang. Ada sembang terus gitu. Sebab yang jaga orang lain. Kalau saya tu saya tak, bila dia nak jatuh saya pegang, dia hilang lah. Ini tersembang patah ini. Dia jatuh, faham. Tu yang jadi, tapi seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, macam mana ni tarik dia? Dia jadi betul lah. Kejang-kejang tu. Kejang tu dalam tidur. Tiap-tiap hari jadi? Kadang tiap hari jadi. Tapi doktor kata yang tu tak ada apa. Dah kurang lah. Faham? Yang cara cekang tu, dia dah lah. Ada tapi yang kata jarang. Jarang tarik sebab jarang tarik cuma dia tarik ni. Salah kau lah. Tapi tak teruk lah. Kalau orang kata kena shot ni bukan voltage tinggi lah. Orang kata salah sikit lah, tak boleh. Sebab saya tunjuk kat doktor macam ni. Macam ni lah doktor. Macam ni bukan mak. Dia kata ni bukan tarik. Kita ni takut lah dah nampak. Kadang sampai 2 minit. Ini bukan. Dia kata. Sebab dia bangun elok dia jalan. Walaupun dia lembek dia jalan. Dia masalah saraf dia. Saraf dia tak nak cantik lah. Tapi dulu dia tarik kerat kan. Dulu kerat. Dia tarik dengan bantuan sekali. Dia pun ada saya hantar 2 gambar kat Ustaz. Lama lah macam tu kan. Dan ni malam pun alhamdulillah dia tengok tenang. Saya boleh tidur. Kalau tidur malam dia nak keluar kencing lah. Orang kata dia kacau. Kita pun rehat lah. Mak ayah boleh rehat lah. Tenang lah. Penat kau faham lah. Dia tengah malam macam tu. Dah ni okey tidur lah? Dah okey kan. Yalah, bangun tu kita pun pukul 2 pagi dia tidur. Dia bangun. Kadang 2 pagi nak makan nasi. Dulu lah. Lah ni makan tak? Dah. Lah ni dia tidur malam tu. Kadang saya tengok dia tarik. Tenang boleh lah. Faham. Alhamdulillah. Baik.